Assalamualaikum, hari ni aku nak ajar kawan-kawan cara main Rubik. Sesoalan untuk ajar anak-anak kawan-kawan Okey, biasa untuk main Rubik ni aku akan pilih satu warna dulu. Biasa warna putih lah. Warna putih. Kita akan pilih satu warna putih dulu. Okey, warna putih kita akan setel kat atas ni warna putih sama. Okay, jadi macam ni aku ambil ni lah. Warna putih, biru, oren. Biasa ikutlah kalau korang settle belah kanan atau belah kiri lah. Tapi untuk aku akan settle belah kanan dulu. Kalau macam ni, putih dengan oren. Jadi aku kena sebelah ni ada putih dan oren. So aku akan cari dulu mana putih oren. Ada tak? Putih oren. Okay, ni putih oren. Jadi kita nak bawa putih oren ni sebelah sini. So kita dekatkan dia. Dekatkan dia ke sini. Kita masukkan. Kita sama. Putih oren. Sebelah sini pula putih hijau. Jadi kita nak sebelah ni putih dan hijau. So kita akan cari putih dan hijau. Okay, ni. Sebelah je. So kita dekatkan. Tak kena. Dia kita macam mana? Kita alihkan jauh sikit. Boleh tak? Masuk. Okey. Putih, hijau. Lepas tu yang ni pula masuk dekat kes ni sama. Yang ni kita masuk sini lah. Jadi yang ni kita buat lari, masuk rapatkan partner dia, tolak dalam, masuk. Dah settle, dah penggunaan satu layer dah settle. Jadi kita nak settle yang layer bawah pula. Layer bawah ni kita nak pastikan dia atas dengan bawah ni sama color. Tapi dia ada 4 kan. Satu kena sama, yang lain tak boleh. Itu syarat dia lah. Jadi kalau tak sini, merah dengan hijau tak sama, okey. Ini sama. Ini pun sama. Ini tak sama. So ada dua yang sama. Yang ni dua sama, dua tak sama. Jadi kita kena putar dia, bagi sama satu je yang sama. Okey, macam ni. Okey, ni tak sama. Ini sama. Okey, nampak hijau dengan oren. Ini tak sama. Ini tak sama. Tak sama. Okay, so ada satu yang sama yang ni. Okay, untuk satu yang sama ni kita pegang dekat bawah. Okay, kita pegang bawah. So nanti dia akan rotate tau. Tiga-tiga dia akan pusing. Ini akan pindah belah sini, yang ni akan pindah belah sini, ni pindah belah sini. Okay. Formula dia kita akan main ni kiri dan kanan je. Ni tolak kiri dan kanan, atas bawah atas bawah. Okay. Cara dia ke kanan, bawah. Lepas tu ini kita tolak ke kiri, ke bawah. Lepas tu ke kanan balik, ni atas. So ni ke kiri, ni atas. Kita sama kan? Ni tadi color dia sama. Hijau dengan oren. Okay, yang ni sama tak? Ini tak sama lagi. Ini tak sama. Ini tak sama lagi. So kita buat lagi sekali. Kita buat lagi sekali. Dan bawah. Kiri, bawah. Kanan, atas. Kiri, atas. Kita sama. Ini sama. Okay, ini dah sama. Ini pun dah sama. Ini pun dah sama. Okay, settle. So sekarang ni color atas dengan bawah dah sama biru dengan oren, biru dengan oren. Dah sama. Okay, sekarang ni pula kita punya mission nak bagi warna kuning ni menghadap ke bawah. Semua menghadap bawah. So kalau ikut sini satu dah settle. So ada 3 tak settle lagi. Ni tak settle, tak settle, tak settle. So, cara dia kita pegang bawah satu. Pegang bawah satu. Kita akan gunakan 4 kali formula 4 tu. Formula 4 tu tolak atas. Nampak ni kuning kat belah tepi. Kita kena make sure kuning ni ke bawah. Tapi kena completekan 4 step tu. Atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Okey. Dah sama kan? Okay, tukar pula pusing. Atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Okay, dah sama. Okay. Pindah lagi bawah. Atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Okey, tengok. Dah sama. So, kita tinggal settlekan habis. Tada, dah siap. Nampak tak?